So negeri Bukhara lah. Dah. Bah nama dia ke apa nama dia? Kita tak kena Imam Bukhari. Imam Bukhari nama ke apa? Siap juga lah. Kawan ni buat hadis Bukhari. Aduh. Dia mau tanya nama apa? Siap. Kawan ni buat hadis Muslim. Apa gitu. Kawan ni buat kitab Imam Ghazali. Dia mau tanya Ghazali nama ke apa? Nama Ghazali? Ghazali tu kapung. Apa gitu. Nisbah tu. Dah. Imam Bukhari ni nama dia tu Muhammad bin Ismail. Ada nama dia tu. Tanah tu. Tanah lek tak apa tu. Tanah lek pakai tu. Dia banyak tu dah. Kok lupa. Sebab kita. Nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tu baru kenal. Sebab Imam Nawawi bukan nama Nawawi. Nampak gitu.